setengah-setengah benda ni anti je sedap hak tua. Ha. Anti ni weh hak tua ke hak muda? Video ni dengar ya. Kak Lah dia bagus. Parti-parti. Orang lain kata Kak Lah, bapa pergi beli durian dengan anti tu sok kompah. Kak Lah sok barisan. Parti-parti. Tak boleh masuk campur. Business is business kan. Dia baru jatuh dia memang susah nak buka sikit. Oh, baru jatuh ni? Baru ni. Dari petang semalam sampai subuh tadi lah. Sedapnya. Ya, mai Kak Lah nak ayat. Kalau siapa-siapa ada nyakit kecil manis, kalau tak sewi naik kecil manis, jangan makan dia. Kapur mari beli. Black Tong boleh suntik pagi ni. Kak Lah bersama Anti Tio Eng. Kita akan makan dia favourite Kak Lah. Ni bukan musiki ni. Ni IOI. Oh, comel. Ni kita makan musiki ke? Ni IOI. IOI ni Kak Lah ni tak makan hok grade B, grade C nanti. Makan A. Kak Lah jadi sakit perut kalau makan hok murah. Kak Lah bukan nak riak ni, tapi hok ni berapa ratus butir ni nanti? Hok ni 81. Bagi tip sikit untuk pilih durian. Tapi elok kena tipu. Anti tak reti. Anti jual dia 5 nak tahu Anti tak reti. Tak saya kena tipu mudah ya. Mari beli kat Anti. Garanti tak tipu. Tipu Kak Lah tak apa. Kalau nak ayat kedai durian Anti Sinchan ni, kita bubuh nama dia. Kalau nak mari cari dia, orang nak mari beli kedai durian Anti Sinchan ni. Sebelah kedai Federal Prabuk, Bandar Utama. Sebelah kedai Federal Prabuk. Sinchan.